Sini. Apa salah SF dua account? Dia undi siapa? Sentiasa on. Nak tahu dia orang mana, tengok jari dia dah tentu tahu. Ya, betul. Betul cakap tu. Satu dua tu. Betul cakap tu. Saya orang mana, guys? Saya orang mana? Rotan babi kau. Sialah. Orang-orang dalam ni tu. Kepala busy. Makan jangan bunyi kak. Tipu lah cakap korang makan tak bunyi, mesti korang makan berbunyi, betul tak? Betul tak? Ha. Cabut tu orang aku ni. Jauh kat mana? Jauh kat Tampin. Tadi keluar je banyak Rohingya. Kenapa duk? Lapar nampak je kalau lapar duk. Penat Penat. Adem penat. Adem penat sangat ni. Penat. Tak rehat ni. Bunyi tak, makan bunyi tak apa, jangan berkicau. Berkicau ke? Kicau sangat ke? Batam bulan depan. Melepak kutu tinggi. Jauh abang. BN menang ke PH menang tempat jauh? Alah, itulah kurang. Cuba korang teka tempat Ija menang apa. Cuba korang teka. Sedih lah. BN 4 jam PH. Banyak tu orang ni tak tahu lah. Aku ni tak minat politik sangat, tapi tu lah. Dia tu PH kat sini. Sini PH. Betul. Ramai. Sama Cina. Sebab banyak yang undi PH kan, banyak Cina. Memang banyak Cina. Merah. Tu lah. Kita tak minat politik korang, tapi tu lah. Kita minat analis. Sini ambil sudah dia. Tak tahulah awak. Kita tak tahu, kita tak minat politik. Pergi lah yang tu. Banyak Cina tak? Memang banyak. Tempat aku ni sini pegang. Sini pegang. PH pegang. Dia tak ajak. Anam. Tak ajak dia Anam. Makan seorang. Kau boleh aku. Nak ke? Tak sedap. Macam komen? Tapi ketika dia jauh, BM menangkan je. Betul. Memang betul. Tapi tempat aku PH yang pegang. Faham? PH menang. Macam tu. Tapi keseluruhan memang BM menang. Saya dengan awak semua tak sama. Kenapa bagi PH menang je? Mana aku tahu. Cina banyak. Cina banyak sini. Mana aku tahulah. Kau tahu bapak aku undi apa? Aku suruh bapak aku undi BN. Dia dah pergi undi dah. Balik tu dia cakap, aku tanya lagi, abang undi apa? Muda, Mat. Dia undi muda.
Kenapa tak pujuk Cina sokong BN je? Aku siapa ni?